Pernahkah anda perasan bahawa apabila kita semakin tua, badan kita seolah-olah menjadi lebih akrab dengan lemak, terutamanya di bahagian perut? Dahulu perut kempis, tetapi kini ia perlahan-lahan semakin membunsit seiring dengan peredaran masa. Semasa muda, makan apa sahaja tidak akan gemuk, malah makan mi segera pada tengah malam pun tiada masalah. Namun sekarang, hanya minum segelas air sejuk sahaja. Perut sudah terasa seolah-olah mahu mengembang sedikit lagi. Pakaian lama mula menjadi ketat dan baju yang dipakai tidak lagi muat dengan selesa. Ini bukan sekadar soal bentuk badan, malah ia adalah tanda amaran kesihatan, merangkumi tekanan darah, kolesterol dan gula dalam darah. Ramai orang cuba menahan makan, tetapi akhirnya berasa pening kepala, tangan menggeletar dan tidak bertenaga untuk bersenam. Apabila bersenam pula, sakit belakang, badan terasa lenguh dan baru berjalan, beberapa langkah sudah berasa letih. Akhirnya, rasa putus asa muncul, berasa penat dan kecewa. Tetapi jangan risau, kerana di dapur kita yang sederhana ini, tersembunyi rahsia mudah untuk membantu badan menjadi lebih ringan tanpa perlu berlapar atau menyeksa diri. Hari ini saya akan menceritakan kepada anda tentang sejenis sup ajaib yang membantu menyingkirkan lemak berlebihan dan mengembalikan keringanan serta keselesaan kepada tubuh secara lembut. Kadangkala, jawapan kepada masalah kesihatan tidak terletak pada ubat-ubatan yang mahal, tetapi berada tepat di dapur rumah kita sendiri. Apa yang ingin saya kongsikan hari ini bukanlah satu resipi rahsia yang rumit. Sebaliknya, ia adalah sup pengurangan lemak yang ringkas yang boleh dibuat daripada bahan-bahan yang biasa ada di rumah: epal, kurma merah, halia, cuka beras dan madu. Hanya dengan 5 bahan ini, tetapi apabila digabungkan dengan cara yang betul, ia akan menjadi minuman yang membantu menyingkirkan lemak berlebihan, menjadikan badan terasa lebih ringan dan juga membantu kulit kelihatan berseri. Tidak perlu berlapar, tidak perlu bersenam berat, anda masih boleh merasai perubahannya. Ramai orang telah mencubanya dan hanya selepas beberapa hari, mereka mendapati perut benar-benar kempis, berasa lebih pejal dan badan terasa jauh lebih ringan. Kedengaran seperti ajaib, tetapi sebenarnya badan kita mempunyai keupayaan untuk memulihkan diri sendiri, asalkan ia dibekalkan dengan bahan yang sesuai. Dan mangkuk sup ini adalah cara paling semula. Jadi, untuk mengejutkan rilau pembakar badan anda supaya kembali berfungsi dengan cekap. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, saya hanya ingin mengatakan satu perkara kecil. Jika anda benar-benar mengambil berat tentang kesihatan diri sendiri dan orang tersayang, sila tekan butang follow saluran kesihatan Warga Emas ini dan tekan loceng notifikasi. Setiap hari, saya akan membawakan ilmu kesihatan yang mudah difahami dan boleh dipraktikkan secara nyata untuk dikongsi dengan anda. Percayalah, hanya dengan pelarasan kecil dalam tabiat pemakanan, hidup anda akan berubah ke arah yang jauh lebih baik. Jika anda sedang menonton video ini, cuba type nombor 1 di bahagian komen supaya saya tahu bahawa anda sedang bersama-sama dalam perjalanan menuju kesihatan yang lebih baik. Dan sekarang, tiba masanya untuk kita melihat apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sup pengurangan lemak ajaib ini. Anda mungkin akan terkejut kerana kesemuanya adalah bahan yang biasa ada di dapur rumah kita. Tetapi apabila digabungkan, ia menjadi formula emas untuk detoksifikasi, mengurangkan lemak dan memulihkan keremajaan tubuh dari dalam. Untuk menyediakan sup pengurangan lemak ini, anda hanya memerlukan 5 bahan: epal, kurma merah, halia, cuka beras dan madu. Kesemua bahan ini tidak sukar didapati atau mahal kerana ia sedia ada di kebanyakan dapur. Dan apabila digabungkan, setiap bahan akan saling melengkapi dengan sempurna, mencipta formula yang memberikan hasil di luar jangkaan. Epal membantu membersihkan usus dan menguraikan lemak berlebihan. Kurma merah menambah darah, membekalkan tenaga dan membantu kulit menjadi kemerah-merahan semasa proses penurunan berat badan. Halia membantu merangsang sistem metabolisme, membuatkan badan membakar tenaga dengan lebih cepat. Cuka beras membantu penghadaman yang lebih baik dan menyingkirkan sisa buangan daripada badan. Manakala madu pula mempunyai enzim semula jadi yang membantu badan menyerap nutrien dengan lebih baik sambil memulihkan dari dalam.
Walaupun ia bahan-bahan yang ringkas, kesemua ini adalah satu set tenaga semula. Jadi yang menjadikan sup ini bukan sahaja membantu mengurangkan lemak, malah mengembalikan kecergasan kepada tubuh secara lembut. Seterusnya, kita akan melihat dengan lebih terperinci mengapa setiap bahan ini begitu penting. Bahan pertama, ipal, raja segala buah-buahan. Terdapat pepatah yang mengatakan sebiji ipal sehari menjauhkan doktor daripada anda dan ini bukanlah sesuatu yang diperbesar-besarkan. Apple digelar sebagai raja segala buah-buahan kerana ia membekalkan tenaga yang rendah tetapi kaya dengan nutrien sangat sesuai untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan tanpa perlu berlapar. 100 gram apple hanya mengandungi kira-kira 52 kalori, kurang daripada semangkuk kecil nasi. Apa yang istimewa ialah apple mempunyai dua jenis asid semula jadi asid malik dan asid tartarik. Kedua-dua asid ini bertindak sebagai bahan pembersih semula jadi membantu menguraikan lemak yang melekat pada dinding saluran darah dan usus. Satu lagi perkara penting ialah serat pada kulit apple. Ia umpama berus yang membersihkan bahagian dalaman, menyapu sisa dan kotoran keluar dari usus secara lembut, membantu sistem penghadaman berfungsi dengan lebih baik. Oleh itu, apabila membuat sup ini, jangan sesekali mengupas kulit epal kerana di situlah terletaknya nadi kepada semua manfaatnya. Apa yang perlu anda lakukan ialah membersihkannya dengan menaburkan sedikit garam dan menggosoknya dengan rata, kemudian bilas dengan air bersih. Hanya dengan sebiji ipal sahaja, sudah boleh menjadi mesin pembersih semula, jadi yang membantu anda memulakan perjalanan mengurangkan lemak dengan selamat dan berkesan. Bahan kedua, kurma merah. Menambah tenaga dan darah, mengurangkan lemak tanpa melemahkan badan. Apabila menyebut tentang kurma merah Yujuba, ramai mungkin terfikir tentang rasa manisnya dan risau ia akan menggemukkan. Tetapi sebenarnya, kurma merah adalah pembantu yang hebat bagi mereka yang ingin mengurangkan lemak tanpa menghilangkan kecergasan dan keserian kulit. Bagi warga emas, perkara yang paling ditakuti ketika menurunkan berat badan bukanlah berat tidak turun, tetapi turun sehingga menjadi pucat, letih dan kelihatan tidak sihat. Kurma merah akan membantu mencegah perkara itu kerana ia membantu menambah darah, membekalkan tenaga, menyuburkan kulit dan membantu sistem saraf berfungsi dengan seimbang. Hanya dengan memasukkan beberapa biji ke dalam sup sudah cukup untuk menggantikan nutrien yang hilang semasa proses pembakaran lemak. Tetapi ingat, kesederhanaan adalah kunci utama. Hanya gunakan sekitar 4,6 biji setiap kali sudah memadai. Jika diletakkan terlalu banyak, rasa manisnya boleh membuatkan anda berasa kembung perut atau menyebabkan panas badan. Sebelum digunakan, sebaiknya basuh bersih dengan merendamnya dalam air garam yang dicampur tepung jagung, kemudian gosok perlahan dengan tangan dan bilas dengan air bersih. Air rendaman akan bertukar warna membuktikan kotoran telah disingkirkan. Akhir sekali, gunakan gunting untuk membuang biji dan potong menjadi kepingan kecil. Kini ia sedia untuk digunakan dalam sup. Bahan ketiga, halia pemanas kecil yang membantu membakar lemak dan merangsang metabolisme badan. Jika epal membantu membersihkan badan dan kurma merah membantu menambah darah, maka halia adalah pemanas kecil yang membantu menyemarakkan metabolisme di dalam badan anda. Halia sudah lama menjadi herba yang biasa dalam masakan Malaysia. Bukan sahaja digunakan untuk menghilangkan bau hanyir atau menambah rasa makanan, malah ia juga merupakan ubat semula jadi yang membantu memanaskan badan dan membakar tenaga berlebihan dengan berkesan. Kajian moden telah mendapati bahawa halia mengandungi dua bahan penting iaitu gingerol dan shogal. Kedua-dua bahan ini membantu merangsang sistem penghadaman, meningkatkan rembesan asid dalam perut dan mempercepatkan proses penguraian makanan. Selain itu, ia juga membantu mengembangkan saluran darah, merangsang peredaran darah, membuatkan badan berasa hangat dan sedikit berpeluh. Itu adalah tanda bahawa badan sedang membakar lemak. Pernahkah anda perasan bahawa apabila minum air halia panas, anda akan berasa badan lebih ringan dan nafas lebih lega? Itu adalah masa tenaga metabolisme anda sedang berfungsi pada tahap maksimum. Oleh itu, apabila menambah halia ke dalam sup ini, ia bukan sahaja menambah aroma pedas yang lembut tetapi juga membantu mempercepatkan kadar metabolisme supaya usaha pengurangan lemak anda mencapai keberkesanan dengan lebih cepat.
Sebaiknya pilih halia segar, hiris nipis, kemudian potong, memanjang supaya bahan-bahan penting dapat larut ke dalam air dengan sebaiknya. Selepas selesai menyediakan 3 bahan utama, epal, kurma merah dan halia, tibalah masanya untuk mula membuat sup pengurangan lemak yang ringkas ini yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Langkah pertama, potong epal menjadi kepingan nipis. Jangan potong terlalu awal kerana epal mempunyai kandungan zat besi yang tinggi. Apabila terdedah kepada udara, ia akan teroksida dan bertukar menjadi warna perang, menghilangkan rasa dan nilai nutrisinya. Seterusnya, masukkan epal yang telah dipotong, kurma merah dan hirisan halia ke dalam periuk tanah liat. Jika tiada periuk tanah liat, boleh gunakan periuk keluli tahan karat stainless steel atau periuk biasa, tetapi periuk tanah liat akan menyimpan haba dengan lebih baik dan memberikan aroma yang lebih sedap. Tuangkan air bersih sehingga menenggelamkan kesemua bahan. Masak dengan api besar sehingga mendidih, kemudian kecilkan api dan renyah, didihkan perlahan selama kira-kira 8 minit. Dalam tempoh itu, nutrien daripada apel, kurma merah dan halia akan perlahan-lahan larut keluar, membentuk sup yang penuh dengan serat, vitamin dan minyak pati daripada halia. Aroma lembut yang memenuhi dapur adalah tanda bahawa tenaga semula jadi sedang bekerja. Selepas itu, tutup api dan biarkan sejuk sedikit kerana langkah seterusnya adalah rahsia penting yang menentukan hasil mangkuk sup ini. Rahsia pertama, tambah cuka beras dan madu dengan cara yang betul. Langkah ini adalah nadi kepada sup ini kerana jika tersilap walaupun sedikit, semua manfaat yang telah disediakan akan berkurang serta-merta. Selepas menutup api, jangan terburu-buru memasukkan cuka atau madu semasa sup masih panas. Anda perlu menunggu suhu turun sehingga ke tahap yang boleh disentuh tanpa melecurkan tangan. Kira-kira tidak melebihi 40 darjah Celsius adalah yang paling sesuai. Mengapa perlu tunggu sejuk dahulu? Kerana di dalam madu terdapat enzim semula jadi yang hidup yang merupakan elemen teras kepada semua nilai kesihatannya. Enzim-enzim ini membantu sistem penghadaman berfungsi dengan lebih baik, menyuburkan usus, memulihkan sel dan membantu menguraikan lemak dalam badan. Tetapi jika terkena suhu tinggi, enzim akan musnah serta-merta, hanya tinggal gula biasa. Begitu juga dengan cuka beras yang ditapai daripada bijirin sebenar, ia mengandungi asid organik yang membantu penghadaman dan pengurangan lemak. Jika dimasukkan semasa masih panas, bahan-bahan penting itu akan berubah sifat. Oleh itu, kesabaran adalah perkara yang perlu dalam langkah ini. Hanya perlu tunggu sejuk sedikit lagi, anda akan mengekalkan semua nilai semula jadinya. Untuk sup ini berfungsi dengan paling berkesan, rahsia kedua, nisbah campuran dan rasa yang harmoni. Apabila sup sudah sejuk ke tahap suam yang sesuai, tibalah masanya untuk mencipta keseimbangan. Langkah ini akan mengubah air rebusan buah-buahan biasa menjadi minuman pengurangan lemak semula jadi yang sempurna. Sukat 2 sudu besar, cuka beras yang ditapai daripada bijirin dan 2 sudu besar madu asli ke dalam periuk. Gunakan sudu untuk mengacau perlahan-lahan sehingga madu larut sepenuhnya dan sebati dengan rasa masam cuka secara harmoni. Aroma akan mula tersebar, bau buah-buahan daripada epal, manis lembut daripada madu dan pedas sedikit daripada halia. Semuanya bersatu dengan rasa yang bulat, segar dan semula jadi. Ini adalah keseimbangan antara rasa masam yang membantu penghadaman, rasa manis yang berkhasiat dan rasa pedas yang merangsang metabolisme. Mangkuk sup ini bukan sekadar minuman pengurangan lemak tetapi juga sejenis air pemulihan tenaga hidup, membantu badan berasa ringan, selesa dan bertenaga serta-merta. Jika anda sukakan rasa yang lebih kuat, tambahkan sedikit cuka. Tetapi jika anda sukakan rasa yang lebih lembut, tambahkan madu mengikut cita rasa. Apa yang penting adalah mengekalkan rasa semula jadi kerana itu adalah tanda bahawa badan anda sedang benar-benar menerima tenaga baik daripada alam semula jadi. Cara minum dan masa terbaik untuk kesan maksimum, sup pengurangan lemak anda sudah siap, tetapi untuk mencapai kesan terbaik, cara meminumnya juga sama penting. Ramai orang melakukan kesilapan di sini kerana minum pada masa yang salah atau minum menggantikan air kosong. Sebenarnya, mangkuk sup ini mempunyai satu tempoh masa emas
yang akan membantu badan menyerap dan membakar dengan terbaik. Masa itu adalah kira-kira 30 minit sebelum makan. Apabila anda meminum sup yang suam ini sedikit sebelum makan nasi, rasa masam cuka dan manis ringan madu akan membantu anda berasa kenyang lebih cepat, makan lebih sedikit tanpa berasa lapar. Pada masa yang sama, enzim dalam madu dan asid organik dalam cuka akan merangsang sistem penghadaman, membantu hati dan usus bersedia untuk berfungsi dengan cekap. Hanya selepas beberapa hari, anda akan berasa perut lebih ringan, penghadaman lebih baik dan tenaga dalam badan juga kembali. Jika diminum secara konsisten setiap hari, hanya dalam 1 minggu, pinggang anda akan mula mengecil, kulit kelihatan lebih berseri dan mood juga menjadi lebih baik dengan ketara. Ini bukanlah satu keajaiban, tetapi kerana badan anda sedang kembali ke keadaan keseimbangan semula jadi yang merupakan permulaan kepada kesihatan yang sebenar. Nota penting semasa menggunakan formula ini, walaupun sup pengurangan lemak ini selamat dan baik untuk kesihatan, namun untuk mencapai keberkesanan sebenar dan tidak menyebabkan kesan sampingan, ada perkara penting yang perlu diingat. Perkara pertama, bezakan dengan jelas antara makanan berkhasiat dan rawatan penyakit. Sup ini adalah formula yang membantu menjaga kesihatan dan menyingkirkan lemak berlebihan secara semula jadi, tetapi tidak boleh menggantikan ubat yang dipreskripsikan oleh doktor. Jika anda menghidap penyakit darah tinggi, kencing manis atau penyakit jantung, anda perlu mengambil ubat seperti biasa. Sup ini hanya berfungsi sebagai sokongan, bukan rawatan. Perkara kedua, dengar tubuh badan anda. Badan setiap orang adalah berbeza. Jika anda berasa pedih di bahagian dada atau mengalami simptom reflux acid, kurangkan jumlah cuka atau hanya minum sedikit pada peringkat awal supaya badan dapat menyesuaikan diri. Kesihatan sebenar mesti datang bersama keselesaan. Jangan memaksa diri. Perkara ketiga, pemakanan dan senaman tetap menjadi elemen teras. Tiada formula yang berkesan jika anda masih makan makanan berminyak, makanan manis atau tidak bergerak sepanjang hari. Hanya dengan berjalan kaki santai selepas makan malam selama 20 minit setiap hari juga membantu mendapatkan hasil yang lebih baik dengan ketara. Perkara keempat, kumpulan yang perlu berhati-hati. Mereka yang mengalami sakit gastrik atau mempunyai asid perut yang terlalu banyak harus mengurangkan jumlah cuka. Manakala mereka yang menghidap kencing manis perlu mendapatkan nasihat doktor sebelum menggunakannya atau boleh tidak meletakkan madu. Perkara kelima, ketekunan istiqamah adalah kuncinya. Jangan mengharapkan hasil dalam 1 atau 2 hari. Jika diminum secara konsisten setiap hari dalam masa 1 minggu, badan akan mula kembali ke keadaan seimbang. Bukan sahaja mengurangkan lemak, malah membantu anda berasa sihat segar dan tidur dengan lebih lena. Dan inilah semua langkah untuk membuat sup pengurangan lemak dengan formula epal, kurma merah, halia, cuka dan madu. Satu formula yang kelihatan ringkas tetapi menyembunyikan kekuatan yang menakjubkan daripada alam semula. Jadi, sila ingat 3 perkara ini dengan teliti jika mahu sup ini mencapai keberkesanan maksimum. Gunakan bahan semula jadi dan paling bersih. Epal tidak dikupas kulit, halia mesti segar, madu mesti asli dan cuka mestilah jenis yang ditapai daripada bijirin. Tunggu sup sejuk di bawah 40 darjah Celsius sebelum memasukkan madu dan cuka untuk mengekalkan semua enzim dan nutrien. Minum pada waktu emas, 30 minit sebelum makan dan minum secara konsisten setiap hari. Apabila anda melakukan perkara itu secara konsisten, badan akan perlahan-lahan menjadi lebih ringan secara semula jadi. Tidak perlu berlapar, tidak perlu memaksa. Sebaliknya, badan kembali ke keadaan seimbang. Dan apabila badan seimbang, keajaiban akan berlaku. Bukan sahaja pinggang mengecil, malah berasa segar, tidur lena dan mood lebih baik setiap hari. Jika formula ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa tekan butang suka dan kongsikan kepada orang tersayang untuk mencubanya bersama. Kerana kadang-kala, kesihatan yang baik tidak terletak pada ubat-ubatan mahal atau hospital besar, tetapi terletak pada perkara-perkara kecil yang kita lakukan untuk menjaga diri setiap hari. Ingat ya, hanya perlu menjaga badan sedikit setiap hari, badan akan membalas anda dengan tenaga dan ketenangan dari dalam. Jumpa lagi dalam video seterusnya.
di mana kita akan terus bersama-sama di jalan menuju kehidupan yang sehat dan penuh tenaga.